Halo, halo. Hari ni kita pergi ambil air. Belum ambil air kita kena singgah satu tempat ni. Apa nama tempat ni pun saya tak tahulah nanti. Nanti kita lihat lah. Panas sungguh hari ni. Okey guys. Sekarang ni misi kita ambil air bukit untuk minum. Disebabkan air semuanya sudah kotor, kita ambil air bukit. Sebelum kita singgah tempat air, kita lihat dulu bukit-bukit yang akan pupus lah lagi 10 tahun. Dekat sini dulu ada kes 2 pekerja tertimpa batu yang runtuh. Dengan cerita mayat dia pun tak jumpa. Yang ini kawasan kuari guys. Kawasan kuari. Bukit ni pun tak lama lagi runtuh. Batu-batu ni akan dieksport ke Singapura. Fungsi batu ni ialah melebarkan Singapura. Kalau tak percaya lihatlah. Bodoh tak? Kita pecah bukit kita, kita bagi dekat Singapura. Tapi apa nak buat? Duit kan? Duit tu. Semua pekerja sini Bangladesh ya, Bangladesh. Jaga je orang tempatan. Semua salah kerajaan lah, tak nak bagi orang tempatan kerja. Okey guys, ini antara pot tempat orang pekerja asing berak lah. Air dia tak ada ikan, ikan tak ada. Sinilah tempat antara pot berak lah, berak. Kalau nak berak kencing dekat sini lah. Okey guys, semua ni kuari ya. Batu-batu ni dieksport ke Singapura. Dah sampai dah nak ambil air hari ni. Ini orang tempatan sinilah semua nak ambil air. Air dia sangat sedap. Tak ada klorin, tak ada apa. Air dia sangat sedap. Kalah bola. Ui, banyaknya dia ambil. Ni stok untuk seminggu katanya. Okey guys. Dekat sini bahaya jugalah. Kalau kita banyak bahayalah. Memang bahayalah. Kita banyak ni. Tinggi tempat ni, bahaya juga. Tapi tempat ni selalu penuh lah. Penuh. Orang ambil air. Orang tempatan sini pun ambil air. Ni dekat depan dia. Pot baiknya. Mana ada pot tak baik. Ni kawasan depan dia. Lawah ni sungai. Okey, saya pulang dulu. Okey guys, air dah habis. Okey, kita jumpa lagi.